Umi masih ingat lagi kali pertama kahwin dengan suami Umi. Tentunya hari itu adalah hari yang sangat bermakna. Dalam fasa awal perkahwinan, semestinya kita diduga dengan keuangan yang sangat mencabar. Waktu itu, Umi tidak sangka ibu mentua Umi sanggup cagakan emasnya untuk membantu keuangan kami. Umi kagum sangat dengan ibu mentua Umi yang tidak malu jaga emasnya. Bagi dia, emas adalah wang yang sebenar. Dalam sekelip mata, peranan dah bertukar arah. Sekarang tiba giliran Umi pula yang menjadi ibu mentua. Nak tahu tak, menantu Umi, Zama, seorang yang sangat hebat kerana fasa awal perkahwinan ini memerlukan banyak kekuatan. Dan dia memang berjaya. Betul kata ibu mentua Umi, emas adalah wang yang sebenar. Selamat Hari Raya Umi ucapkan.